Lampam betul-betul besar lampam ni. Jalan lah, ikan tenggalan. Okay, sekarang tengah hujan lebat, tapi masih teruskan usaha untuk mencari cacing. Gigih, masing-masing gigih mencari cacing. Oh, banyak cacing sini ada. Tak ada. Pupus. Cacing dah pupus guys. Ni ada ni. Ada. Ada sikit je guys. Tanda ni ada. Ha, tanda ni. Sekarang kita masih lagi proses mencari cacing. Sebab nak mancing 3 hari 2 malam. So perlukan stok yang banyak lah. Setakat sekarang cuma ada banyak ni je. Ni setakat sekarang. Kadang mayu. Sekarang dah pukul 5 pagi. So kita orang dah standby nak gerak lah ke Taman Negara. Dan dijangka sampai sekitar pukul 7 pagi. Sebab daripada kampung saya ni menuju ke Taman Negara mengambil masa sekitar 2 jam macam tu. Okey, sekarang kita proses loading barang dulu. Banyak barang nak bawa ni, maklumlah 3 hari 2 malam. Banyak lebih kepada banyak makanan je ni. Okey, standby untuk bergerak. Doakan perjalanan kami selamat sampai dan segala urusan kami dipermudahkan, insya-Allah. Amin. Okay, jadi kita orang berhenti dulu dekat Masjid Bukit Erang. Dah sampai waktu untuk solat subuh lah. Sekarang dah sampai ke persimpangan Felda Padang Piul. Okay, so on the way ke Taman Negara. Itu direct terus je jalan ni akan sampai ke JT Kampung Pagi. Perjalanan daripada Simpang Padang Piul menuju ke JT Kampung Pagi ni dianggarkan sekitar 1 jam 7 minit. So jauh juga. Jalan pun jalan bukan jalan yang lurus lah. Bengkang-bengkok macam tu, macam ular kena palu. So teruskan perjalanan luncur. Alhamdulillah, sekarang kita orang dah sampai dekat Kampung Pagi. Okay, kita orang dah sampai dekat JT Kampung Pagi. Bukan tim kami je ada hari ni tau. Itu tim-tim lain banyak berkumpul dekat tempat tu. Nanti kita orang akan turun dekat bawah tu lah. Bot semua dah sedia. So sekejap lagi dalam pukul 9 macam tu kita gerak ke atas sana, ke Kuala Keniam. Okay, sekarang lah nak turun ke sungai lah. Bawa barang-barang kelengkapan. Kuala Keniam. Let's go. Pau, takkan kumpau. Aha. Orang lambat dia. Tempat yang mana pemancing-pemancing akan turun. Bot-bot semua dah standby dah ni. Bot-bot semua pilih turun. Ini tim-tim lain lah. Diorang akan pergi lagi atas. Pergi atas Said, Rawa. Macam-macam tempat lagi dekat atas ni. Tapi kami main dekat Kuala Keniam. Okay, jadi sekarang tak ada apa-apa dah. Semua dah loading dalam bot. And then kita akan bertolak dalam masa 5 minit daripada sekarang. Okay, sekarang kita dah start untuk meluncur. Ini boatman kita. Boatman bukan orang-orang biasa lah. Air Sungai Tembeling. Nak bagi cadangan juga, kalau korang orang-orang bandar yang selalu stres, nak bagi tahu juga kalau orang bandar yang ada masalah.
Base camp. Buat umpan nak mancing ikan tenggalan. Walaupun dalam hutan, kita orang minum apa cuba teka. Nampak? Spanish latte. Spanish latte ni. Orang kata Spanish latte ni kalau dapat minum kat hutan kira advance lah. Ini kita orang minum Spanish latte. So campsite dah prepare, campsite dah siap. Kemah dah ada, barang-barang semua dah set up. Nanti kita nak pergi masuk mancing kat dalam. Tu. Ada. Hmm? Ada tu. Kecil. Ha. Kecil guys. Kecil ikan apakah ini? Ikutkan lubuk ni tapi Ikan nyit-nyit guys. ikan nyit-nyit Nyit-nyit, kan? boleh Boleh lah lah. buat lauk. Boleh lah buat lauk. Goreng-goreng ni untuk goreng-goreng. Malam ni boleh lah goreng-goreng masak. Adalah sikit. Ni asin. Kan lubuk kelau pun lubuk banyak. Tapi jalannya lah. Jalan je lah dulu buat masa ni. Kasar ada saiz. Ada saiz. Aduh. Rupanya tak ada saiz. Besar jugalah. Okeylah, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki guys. Tenggalan lah. Ikan tenggalan memang banyak dekat sini. Pakai mata bom, 3 mata, mata kecil. Lepas tu letak umpan, cacing. So okeylah, alhamdulillah rezeki. Dapat juga. Alhamdulillah. Dia nak strike dia, nak marah dah. Jadi Macam bom ni. Panjal. Tu, panjal anjing. Ada, betul ada. Ada on tapi musim. Tapi boleh, tapi tarikan dia kuat on. Tarikan kuat. Gaya besar tadi. tak boleh. Lampam betul-betul besar lampam ni. Itulah nak tahu lampang Kuala Keniam. Ni lampam Kuala Keniam. Betul-betul besar. Boleh dah buat bakar-bakar. Nasi tak terlepas. Jom masuk base camp. Nak bawa bakar malam ni. Trip berjaya. Baru balik. Okey, untuk pagi ni kita orang sambung untuk casting. Yang ni kita orang tinggal untuk bottom.
Tembak ya. Macam apa? Tak. Aku tengok komentari ke diam 19 100 ke. Banyak tu heran. Ada 2 kilo dia kali ini. Nampak orang masuk tu kan. Orang masuk tu helikopter tu pun dah kurang sikit dah kan. Batu mau makan batu ni. Ada. Tengok. Dah kau main bawah. Tak apa, lama. Ini jangan mudik. Okey. Oh, Kat gitu pula. Ini, padahal aku sedar. Dah aku duduk. Duduk. Bangun dulu duduk. Betul tak ni? Aku tengok kaki kanan lagi ni. Okey guys, untuk trip kali ni ada ikan yang berjaya didaratkan dan ikan target tak berjaya langsung didaratkan. Tapi dia ada makan, cuma tak ada langsung naik. Tapi tak apa, mungkin tak ada rezeki kami. Kita dah usaha tapi tak ada rezeki. Jadi setakat ini dulu video untuk trip Sungai Keniam. Jadi insyaAllah untuk next kami akan pergi ke sungai, mana sungai? Setia. Sungai Sepia. Okey, jadi korang tunggulah untuk next video. Kita orang akan buat dekat Sungai Sepia. Okey, jadi terima kasih semua sebab support.